Ush, tak ada label lah. Tak apa lah, main game je pun. Ush, ada lampu tu. Jap. Apa benda ni? Hah? Denda 300,000? Penjara 3 tahun? Kelengkapan komunikasi yang tiada label MCMC boleh memberi risiko kepada pengguna. Korang tahu tak, di bawah Peraturan 16, Peraturan Komunikasi dan Multimedia, Standard Teknik 2000, tiada seorang boleh menjual dan menggunakan kelengkapan komunikasi yang bertentangan dengan standard, tidak diperakui tetapi diubah suai, atau tiada label MCMC. Jika sabit kesalahan, denda sehingga RM300,000, penjara sehingga 3 tahun, atau kedua-duanya sekali. Pastikan ada label MCMC, baru beli. Okey?